mimpi memakai baju kurung itu apa takbirnya. Ini pula mimpi pakai baju kamis, baju kurung. Ni baju macam saya pakai ni dia panggil kamis, juga dipanggil baju kurung. Begitu. Sesungguhnya takbir mimpi pakai baju kurung itu ada macam-macam juga. Maka di sini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi hadisnya bahawa Nabi SAW ada mimpi melihat orang memakai baju kurung, dan telah ditakwil mimpinya itu di hadapan sahabat-sahabatnya. Diriwayatkan daripada Abi Umamah bin Sahal bin Hunayf, diambil hadis ini daripada setengah sahabat Nabi SAW, bahwasanya Nabi SAW bersabda, di dalam antara aku tidur, aku nampak di dalam mimpiku akan orang ditunjukkan kepada aku, padahal ada atas tubuh mereka itu memakai baju kurung. Nabi kata, satu hari aku duduk tidur, mimpi orang mai jumpa aku. Orang yang mai ni pakai baju kurung, pakai baju kamis, pakai jubah putih.